apa semua. Yang saya jelaskan dengar dulu. Okey. Okey, bila kita tengok saja kedudukan selat ni 33 km. 3 km je yang laut dalam. Berarti kapal-kapal besar yang membawa minyak keluar daripada 6 negara serta kapal Iran sendiri, walaupun Iran kena sekatan, Iran masih lagi keluarkan kapal minyak dia kerana Iran juga pengeksport minyak kepada China, Iran juga mengeksport minyak kepada India. Dan berlaku juga apa yang dipanggil sebagai oil laundering di perairan-perairan antarabangsa, di mana kapal minyak Iran ni kemudiannya menjual kepada orang tengah, dan orang tengah yang mana memiliki kapal yang boleh di laundering ataupun diabui, kemudian masuk balik ke pasaran antarabangsa sebagai minyak bukan Iran. Ini perkara yang dah berlaku lama kerana Iran telah pun disekat penjualan minyak dia sejak tahun 90-an, 2006, 2016 sekatan dibarukan, 2025 yang lepas dibarui lagi. Okey, so kalau tuan-tuan tengok dekat kandang Selat Hormuz ni, berarti untuk Iran meletakkan semua periuk api yang membolehkan tiap kapal yang lalu di sini, walaupun tidak ditembak dengan peluru pandu, mereka boleh saja meletup dengan menggunakan periuk api yang ada. Jadi dalam keadaan dunia mempunyai keyakinan bahawa Amerika akan menamatkan perang ni dengan segera berdasarkan cakap Trump, tapi hari ini ada berlaku beberapa peristiwa baru yang menjadikan kedudukan selat ni kembali tegang. Iaitu satu adalah 13, 16 dan 17 ikut laporan tuan-tuan, mana-mana satu yang kemudiannya kita sahkan sebagai betul mengatakan Amerika telah menghentam 13 atau 16 atau 17 kapal yang sedang memasang periuk api dalam perairan ni, bagi membolehkan perairan ni tak akan dilalui oleh mana-mana kapal luar yang nak berdagang atau kapal dalam daripada luar nak masuk ke dalam. Yang satu lagi pula kenapa periuk api ni menjadi ancaman, kerana Perancis dan Amerika Syarikat menawarkan kapal-kapal pelindung untuk melindungi kapal-kapal minyak yang lalu pada selat ni untuk tidak diserang. Tapi dengan adanya periuk api, dia menjadi kelemahan kepada kapal selam Amerika dan mana-mana kapal pengiring, kerana mereka boleh terlanggar periuk api yang dipasang, dipanggil periuk api di bawah laut. Ini adalah perkembangan hari ini. Dengan ketegangan baru yang berlaku pada hari ini apabila Amerika serang Selat Hormuz, kemudiannya Iran dikatakan sedang memasang periuk api, menjadikan petang tadi harga minyak kembali naik sedikit daripada 83. Saya tak dapat cek harga minyak tutup tadi berapa, siapa-siapa yang ada akses untuk cek crude oil hari ini mengikut pasaran Brent, ikut pasaran Brent lah, BRENT senang, itu adalah pasaran global. Siapa yang dapat tengok akan dapat lihat ada sedikit gangguan petang tadi apabila berlaku apa yang dipanggil ketegangan baru di Selat Hormuz. Apa yang disebut ketegangan baru? Berarti kalaulah Amerika memenuhi syarat tidak lagi menyerang Iran pada mengikut janji Trump, tapi ancaman akan kekal kerana periuk api ini dah berada dan dipasang oleh tentera Iran. Ingat walaupun Amerika kata dia berhenti perang, okey, perang berhenti, tapi lautan ni akan jadi tak selamat kalau periuk api itu berceragah di bawah, menjadikan ada kesan jangka panjang di mana bekalan minyak yang menjadi harapan Amerika kalau dia menghentikan perang, tekanan daripada sekutu-sekutu dia mengatakan bahawa pelaburan mereka akan menuju titik lingkup. Kerana kejatuhan pasaran, kos industri menjadi mahal kerana harga minyak melambung tinggi. Negara-negara Eropah yang juga menerima minyak daripada Iran berasa terjejas. Dan begitu juga kerana minyak ni kebanyakannya, minyak dan gas ni kebanyakannya pergi. Satu adalah paling banyak pergi ke China, yang kedua pergi ke Pakistan dan pergi ke India dan juga Asia Tenggara, kerana tak semua negara Asia Tenggara mempunyai sumber gas sendiri. Dan negara-negara barat yang menerima minyak dan gas secara langsung daripada Teluk Selat Hormuz ni pada kadar yang besar adalah UK, adalah Itali dan juga Belgium. Pecahan kecil negara-negara Eropah yang lain dah tentu juga mengambil minyak daripada bekalan LNG di kawasan ni, tak kita ketahui, kerana kita tahu bahawa negara-negara Eropah yang telah memutuskan hubungan dengan Rusia tidak lagi membeli gas LNG daripada pipe Rusia yang telah pun dimusnahkan selepas berlaku perang dengan Ukraine dan berlaku apa yang dipanggil boikot ke atas Rusia berikutan perang Ukraine. Jadi ada kesan dia kalau Amerika berhenti perang, Iran tak menunjukkan bahawa dia percaya pada janji ini, walaupun masyarakat ekonomi antarabangsa telah memberi respon yang progresif ataupun proaktif kepada kenyataan Trump dengan harga minyak telah turun. Dan saya dah jelaskan kepada tuan-tuan macam mana rantaian minyak ni kemudiannya akan menjahanamkan bukan sahaja Amerika, tetapi pelobi-pelobi rumah putih ataupun pemegang-pemegang pelaburan yang paling besar, iaitu 21 trilion daripada 40 trilion dana dunia ini dipegang oleh pelabur Yahudi. Jadi pelabur-pelabur ni rasa walaupun serangan ni menguntungkan Israel dari segi perang, tetapi merugikan mereka dari segi pelaburan, kerana syarikat-syarikat inilah yang melabur dalam syarikat-syarikat besar dan bursa-bursa saham besar di seluruh dunia. Apabila minyak menjadi satu masalah yang besar, industri akan mengalami gangguan. Satu industri akan dapat kekurangan minyak dan barangan akan jadi mahal kerana kos industri mahal. Bila barangan menjadi mahal, dia timbulkan kos inflasi di mana pengguna tak beli barang. Jadi syarikat-syarikat yang kebanyakan berada di bursa saham di seluruh dunia, syarikat-syarikat ini menerima pelaburan daripada dana Israel.
Jadi Yahudi ada dua wajah. Dalam perang, satu masa dia menyokong untuk melemahkan negara-negara, untuk melemahkan Islam dengan menggunakan apa yang dipanggil sebagai Zionism political. Dan kemudian mereka juga mengalami masalah apabila mereka mengalami apa yang dipanggil Zionism economic, kerana ekonomi mereka terjejas dengan teruk. Jadi bagi masa Yahudi ini adalah pelobi-pelobi besar. Jadi bila tengok pada keadaan, mereka ingat Trump adalah penentu. Mereka ingat Trump adalah penentu. Sebelum kejadian hari ini, mereka ingat Trump adalah penentu. Trump kata berhenti perang, keadaan akan okey dan keadaan okey. Harga minyak akan kembali pulih. Tapi Iran juga menjadi kuasa penentu. Di mana walaupun perang ini dihentikan, sama ada tak dihentikan, Iran telah masuk fasa baru. Dengan tidak lagi mengamalkan apa dipanggil amaran kepada kapal-kapal dagang yang lalu di Selat Hormuz untuk diserang. Iran pun telah mula memasang semua poyo api di dalam selat yang sangat mudah untuk kena pada mana-mana kapal kalau mereka mencuba, kerana selat yang dalam ni hanyalah 3 km daripada 33 km. Dengan perkembangan yang ada dan kemudiannya, Amerika tidaklah menjadi penentu. Bila Trump kata dia nak berhenti perang, dunia mengatakan okey, perang berhenti berarti minyak akan dapat keluar balik, ekonomi dunia akan berjalan seperti biasa, kos operasi akan balik pada kadar pulih bila harga minyak turun pada paras yang stable, iaitu kembali pada paras sekitar 63 ke 72 dolar USD per barrel mengikut harga konservatif. Bila berlaku harga perang di mana minyak pernah melambung pada hari Senin, iaitu 115 dolar USD per barrel, kemudian turun pada 88 selepas ucapan Trump. Kini Iran juga menunjukkan bahawa dia juga penentu bagi pasaran minyak, dan tidak hanya Amerika kalau Amerika ingin menerus ataupun memberhentikan perang. Bagi Iran, dia adalah penentu juga kerana dia boleh menentukan Selat Hormuz yang membekalkan 1/5 minyak dunia ataupun 25% gas LNG dunia, dia juga penentu. Maka dengan langkah Iran mula memasang poyo api, walaupun Amerika berjaya mengebom hari ini, dia bom hari ini, kita tak boleh sahkan bahawa 13, 16, 17 kapal yang disebut dalam laporan yang berbeza-beza ni sama ada kapal minyak Iran ataupun kapal yang memasang poyo api. Kita tunggu bagaimana siapa yang spin story ni. Kalau mengikut Perancis, dia kata kapal minyak. Kalau mengikut Amerika hari ini, barangkali dia nak menghalalkan pengeboman tu, dia kata dia bom kapal-kapal Iran yang sedang main poyo api. Berarti kalau dia nak menyusun naratif baru, dia kata kapal ni bawa poyo api, sedang memasang poyo api di lautan. Berarti pengeboman ni Amerika kata boleh halalkan, dia bom demi kebaikan dunia. Jadi kita kena tunggu besok, lusa apabila maklumat menjadi lebih cerah. Kerana satu, video yang keluar adalah video night vision. Night vision ni berarti nampak kapal tu putih je, sebab pengeboman ni berlaku waktu malam. Jadi kita susah nak gambarkan bahawa ini kapal dagang isi minyak ataupun ini kapal yang mengisi bom. Apapun, dia telah menghantar satu lagi isyarat kepada dunia. Bukan Amerika saja playmaker yang boleh menentukan sama ada keamanan boleh dicapai kalau Amerika berhenti perang. Iran menghantar isyarat yang lebih jelas bahawa kami memiliki Selat Hormuz yang aset dia untuk pengajaran masa depan. Sekiranya Iran diganggu, dunia semuanya akan terancam. Ini yang saya kata, kalau terbakar satu, biar terbakar semua. Seperti mana yang Iran lancarkan ke atas kem-kem tentera Amerika yang berada di tanah Arab dengan memberi isyarat kepada bangsa Arab. Sekiranya mereka tidak menjalankan kompromi diplomatik dan kompromi ekonomi untuk menekan Amerika daripada menyerang Iran, berarti mereka akan dapat tempiasan kerana dalam negara mereka terdapat kem-kem tentera Amerika yang radar dia berfungsi untuk membantu serangan ke atas Iran dan berfungsi untuk mengesan perlu pandu Iran untuk maklumatnya dihantar lebih awal kepada Israel. Sekiranya langkah Iran pasang poyo api ni, berarti perang berhenti pun kapal tak selamat. Dan kemudian nak potong poyo api ni lah memerlukan masa berbulan-bulan dan barangkali makan masa tahun. Dan siapa nak potong poyo api ni kalau perairan ni masih lagi menjadi perairan yang dikuasai oleh Iran? Ini memerlukan kos, angka, nyawa dan teknologi yang tinggi. Maka tu saya jelaskan kepada tuan-tuan, untuk tuan-tuan faham, kata hari ini ada tekanan baru. Siapa yang masuk tengok minyak Brent sekejap, capai berapa? Minyak Brent, minyak Brent dah naik balik 90.6. Berarti minyak Brent, yang turun 83 dolar USD sebelum PM berucap tadi, sekarang dah naik 90 dolar balik. Berarti 90.6. Besok kemungkinan akan naik lagi apabila berita dan juga analisis antarabangsa membuat satu kesimpulan bahawa langkah Amerika untuk mengatakan perang ini akan ditamatkan segera tapi tidak pada minggu ini tidak menjamin bahawa dunia semua boleh berasa selesa, seolah-olah Amerika yang menentukan ekonomi dunia. Iran juga mau mengatakan sekiranya sekali mereka diserang dan sekali dunia membiarkan kepada mereka, impaknya akan ditanggung oleh dunia dari segi kadar inflasi pada jangka masa yang panjang. Berarti India menggunakan polisi impact ekonomi globally. Walaupun impact perang ke atas mereka hanyalah kena pada Iran, Iran nak jelaskan kepada dunia dasar Amerika yang kalau dunia tak kawal dan dunia membiarkan Amerika bertindak sebagai polis dunia, Iran boleh menggunakan dasar yang mudah, iaitu menjahanamkan seluruh pergerakan kapal di Selat Hormuz dan dunia menanggung masalahnya.
untuk menghantar isyarat kekuatan Amerika pada ketenteraan, kekuatan Iran adalah kepada serangan ekonomi. Ini memberikan lebih banyak tekanan kepada masyarakat antarabangsa dan mereka yang selama ini, syarikat-syarikat industri yang berada di belakang Amerika, yang membantu Amerika dari segi menjana penjanaan persenjataan, yang menjadikan ekonomi Amerika kuat. Mereka boleh dilumpuhkan dengan apa yang dipanggil sebagai senjata Iran yang bersifat sabotaj ekonomi. Ini tuan-tuan harus lihat bahawa intangible, kesan perang yang tidak dilihat, bahawa Iran boleh melancarkan perang yang tidak ada angka kematian, perang yang tidak ada angka kemusnahan, tapi perang yang boleh menjadikan dunia mengalami apa dipanggil sebagai kadar inflasi yang sangat tinggi, ataupun dipanggil sebagai ketepuan ekonomi ataupun ketepuan industri, kerana industri memerlukan minyak sangat banyak. Itu saya update tuan-tuan. Besok kalau ada maklumat yang lebih jelas mengenai 13 atau 16 atau 17 kapal ni. Sebab laporan awal mengatakan bahawa Perancis mengesahkan dari segi intelijen yang mereka perolehi, ini adalah kapal minyak Iran, yang mana minyak Iran ni tak dibenarkan keluar daripada Amerika kerana Amerika nak jadikan juga Iran tak boleh menjual minyak dia. Sebelum tu Iran serang kapal-kapal minyak yang menggunakan selat ni, yang mana Iran kata kapal ini kalau mempunyai kepentingan kepada Amerika dan kapal ini mempunyai kepentingan pada Israel, dia adalah target perang yang sangat sah. Maka kita tunggu supaya besok lusa kita dapat maklumat yang lebih jelas apabila kedua-dua pihak dan kepada mereka yang mengkaji dan meneliti keadaan ini menjelaskan kepada kita dengan maklumat yang lebih kuat. Cuma satu, saya jelaskan kenapa minyak Brent naik balik, untuk menunjukkan pada dunia pattern peperangan tidak hanya ditentukan oleh Amerika, sebuah negara besar. Pattern menjadikan dunia boleh terhukum kalau membiarkan Amerika dan juga kroni-kroni ekonomi mereka terus saja membelasah mana-mana negara. Dalam konteks ini adalah Iran. Selat 3 km panjang ni akan meletakkan dunia dalam keadaan yang sangat rumit. Saya jelaskan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pergerakan harga minyak, kita ambil daripada 3 negara yang sempat saya analisis, California di Indonesia, California di Amerika Syarikat, minyak naik 49%. Nanti kalau tuan-tuan cek dia datang dalam gallon, saya dah minta Arif pindah dalam liter supaya tuan-tuan boleh ukur dengan harga minyak kita. Harga minyak di California sebelum ni hanyalah minyak di California sebelum ni hanyalah 0.95 sen USD, iaitu ataupun RM3.70 ringgit Malaysia. Tapi sejak perang ni berlaku, harganya telah meningkat 141 dolar Amerika ataupun sama dengan RM5.50 per liter. Ini menjadikan ada kenaikan 49%. Manakala di Australia, yang mana sekarang orang tengah marah adalah kerana harga minyak di Australia juga tak dapat disubsidi, yang memang tak disubsidikan oleh kerajaan dia. Minyak Australia sebelum ni adalah 175 UAD Australia dollar, tapi kini naik ataupun samaan dengan 486. Tapi lepas perang ni berlaku, hanya dalam 10 hari minyak di Australia telah meningkat daripada harga 175 dolar Australia kepada $2.20 Australia ataupun bersamaan dengan RM6.11 Malaysia. Negara yang terpencil seperti Filipina, untuk kita ukur kayu ukur, Filipina mengalami kenaikan 15%. Di mana Filipina pada harga sebelum ni adalah 1 liter bersama dengan RM4.60 kita. Sekarang Filipina telah mencapai 1 liter RM5.20. Ada kenaikan 15%. Hari ini ada laporan khas yang dikeluarkan oleh BBC dengan Filipina yang kena 15%. Dengar dulu, Filipina ni negara tak kaya. Banding dengan Amerika, di Filipina negara tak kaya. Naik 15% je. Ferdinand Marcos Jr., presiden dia terpaksa menampung kesan dia kerana ramai orang tidak lagi menaiki kenderaan peribadi. Orang-orang yang bergaji kecil mula naik kenderaan awam atau perkhidmatan awam yang menjadi penuh dan sangat padat. Tuan-tuan boleh tengok dalam laporan BBC di mana orang-orang Filipina yang bekerja beralih naik ke kenderaan awam. Setakat ni kenderaan awam masih lagi dijana oleh kerajaan dengan harga yang sama. Dan akhirnya Ferdinand Marcos Jr. mengatakan kemungkinan Filipina akan pergi kepada 4 hari bekerja, bagi membolehkan satu adalah kos kepada pekerja yang pergi bekerja menjadi lebih rendah kerana 3 hari cuti. Yang kedua, kegunaan elektrik yang dijana oleh minyak dalam pejabat-pejabat mereka kerja dapat direndahkan. Tapi ini akan melemahkan ekonomi Filipina kerana dia tidak menjadi produktif. Anda mengurangkan kos operasi, berarti anda mengurangkan produktiviti. Ini langkah jangka pendek yang cuba dipikirkan oleh Ferdinand Marcos Jr. dalam menyelesaikan masalah di Filipina. Di Malaysia kita hanya boleh bertahan sampai Mei kerana stok minyak yang kata Perdana Menteri dalam ucapan daripada petang tadi menerima nasihat daripada Petronas, kita boleh bertahan sampai hujung bulan Mei. Berarti kita ada lebih kurang dalam 80 hari stok minyak ke depan, yang mana Jepun ada 6 bulan ataupun 180 hari. Berarti dengan keadaan yang ada sekarang, sekiranya Iran mengambil langkah tidak mau menjadikan perang ini mudah, seolah-olah Amerika titik penentu, dia boleh bantai negara orang, dia boleh pergi dan kemudian dia harap ekonomi pulih seperti biasa. Tapi Iran kalau dia menggunakan Selat Hormuz untuk dunia membuka mata dengan mengatakan tidak hanya peluru berpandu Amerika dan Israel menentukan nasib Iran, tidak hanya Iran saja yang akan menanggung beban kalau dunia membiarkan Amerika dan Israel cuba melakukan apa saja, dunia harus juga menanggung padahnya. Nah, sekiranya Selat Hormuz
yang teluk dia sangat kecil ni, dan kemudiannya menjadi penuh dengan periuk api dan juga jerat sejarah sama dalam bentuk bom yang akan menghalang kapal-kapal masuk dan memerlukan masa berbulan-bulan untuk dikemaskan. Berarti Iran berjaya menyita minyak dunia kepada paras yang tinggi, menjadikan seluruh dunia akan merasakan bahawa impak yang selama ini dibiarkan kerana mereka menganggap ini adalah perang di antara Amerika dengan Israel dengan Iran, kini menjadi impak dunia. Satu isyarat yang Iran hantar kepada dunia, kalau Amerika boleh menjadi raja dan melaksanakan apa saja pembantaian sesuka hati kepada dunia, Selat Hormuz akan menjadi penentu pula, di mana dunia akan turut terseksa dari segi kos sara hidup, dari segi kenaikan ekonomi dan dari segi apa yang dipanggil kadar inflasi. Jadi kerana petang tadi itulah minyak kembali melambung daripada $83 dan apa yang berlaku di Selat Hormuz, dunia terpaksa mengkaji pula apakah Iran akan bertoleransi dengan membenarkan Selat Hormuz dibuka dengan begitu mudah apabila Amerika berhenti daripada membantai negara dia yang kini musnah teruk. Itu update yang saya bagi pada tuan-tuan untuk tuan-tuan dapat satu takah ke depan daripada maklumat biasa bom sana berapa mati ni. Saya bagi kat tuan-tuan apa dipanggil sebagai geostudy. Kita nak tengok geopolitik study, apa yang kita boleh analisis bahawa Iran telah menghantar isyarat yang sangat serius kepada dunia. Kalau kami dibom bertalu-talu hinggalah Amerika berhenti kemusnahan yang kami alami 10-20 tahun untuk dibangunkan semula, kami juga akan mengajar dunia untuk mengubah apa yang dipanggil sebagai the world principle atau piagam dunia, dengan mengatakan kepada dunia mereka boleh bantai kita, kemudian kita nak biar. Kita hantar isyarat kepada dunia, selagi faktor geopolitik dunia tidak diubah dengan membiarkan Amerika bertindak berleluasa dan bersama dengan Israel menyerang Asia Barat, dia boleh menghantar isyarat pada dunia. Dunia juga boleh dilumpuhkan 20% daripada upaya mendapatkan minyak, dan dunia juga akan dilumpuhkan 25% daripada upaya mendapatkan gas LNG. Ini yang kita faham ke depan, dan kita lihat sejauh mana Iran akan menggunakan Selat Hormuz secara aktif bagi menghantar isyarat yang saya kata ni. Kita lihat besok 24 jam, 48 jam apabila peristiwa pengeboman hari ni 13, 16 ataupun 17 kapal yang datang dalam laporan berbeza ni, benarkah ia kapal periuk api ataupun, kerana Amerika kata ini kapal periuk api, tapi intelijen Perancis mengatakan ini adalah kapal minyak. Okey, saya update tuan-tuan dulu bahagian yang paling penting untuk kita masuk dalam fasa memahami kesan geopolitik dan geoekonomi, dan Iran mencaturkan politik baru, iaitu dia tidak lagi tentang siapa ada peluru pandu, siapa ada peledak nuklear, siapa ada tentera yang ramai, siapa yang digariskan dalam dunia sebagai tentera yang paling kuat, siapa yang boleh menyerang, siapa kawal ruang udara. Sekarang ni selat yang panjang dia 3 km, daripada 33 km itu cetek kapal besar tadi lalu, bila lalu atas 3 km je. 3 km itulah penentu nasib dunia. Sekiranya Iran dibantai dan rakyatnya mati ataupun negaranya menjadi miskin kerana serangan dan kesan daripada perang ini menjadikan mereka menderita 20 tahun, mereka hantar isyarat pada dunia. Kalau kami ganggu selat ni selama 10 tahun, apa yang akan berlaku pada dunia? Yang saya sebut tadi, harga minyak melambung dengan tinggi. Malaysia, kita hanya boleh bertahan 80 hari untuk kerajaan masih lagi mengekalkan harga minyak pada RM1.99. Apa akan terjadi pada dunia sekira selat ini terus diganggu selama 10-15 tahun atau setahun atau 2 tahun? Selagi selat ni dia boleh mengajar dunia untuk faham. Kalau tidak, dunia akan kekal. Perang Vietnam, dia bantai Vietnam, Amerika bunuh kira-kira 2 juta orang di Vietnam. Perang Korea, Amerika masuk campur perang, kemudiannya bersama dengan proksi China, bertembung dalam perang proksi, 4 juta orang mati. Perang, segala macam perang. Amerika serang Afghanistan, tinggal begitu saja dunia bercakap tentang sejarahnya tanpa sebarang impak kata Amerika sebab mereka mengkhianatinya. Mereka serang Iraq, mereka bakar telaga minyak, dan kemudiannya Iraq dibangunkan sebagai sebuah negara yang terpaksa mendadah tangan kepada Amerika Syarikat. Tapi dalam keadaan yang baru ni, kita akan belajar bagaimana 3 km selat tu boleh menjadikan semua orang berdarah hidung. Kalaulah 3 bulan selat tu penuh dengan pengoboman, kapal tak berani keluar, perang tak berlaku. Tapi syarikat insurans kata, kami tak boleh bayar insurans kapal kerana kami bimbang terlanggar periuk api. Berarti tak ada kapal akan lalu. Sebab tuan-tuan kena ingat, pemilik kapal adalah syarikat yang lain, pembagi isi minyak adalah syarikat yang lain, pengeksport minyak adalah 6 negara Arab, pembeli minyak adalah beratus negara di dunia. Dengan saya jelaskan kepada tuan-tuan tentang 3 km, bagaimana saiz dunia yang sangat kecil, iaitu Selat Hormuz yang tak pernah dipedulikan selama ini, dianggap sebagai selat biasa. 3 km ni boleh menjadikan seluruh dunia mengalami kadar inflasi yang sangat teruk, memberi impak kepada 205 negara di dunia, 163 negara PBB. Jadi sekiranya Iran melancarkan perang, dia akan menghantar isyarat. Sebuah negara boleh musnah dalam sekelip mata, seperti mana anda tonton dalam laporan bagaimana kami dibom 122 bandaraya, bandar, kampung dan juga pertempatan kami. Tapi kami juga akan menghantar isyarat kepada dunia bahawa kami juga boleh mengunci selat yang hanya 3 km tu
kemudiannya akan menjadi semua orang berdarah hidung. Istilah saya guna berdarah hidung ni tidak menjangkakan perang ini menghantar kadar inflasi dan juga tekanan kepada guna tenaga bahan bakar dunia ke paras yang sangat-sangat kritikal. Kerana tuan-tuan kena ingat, tiada jalan lain. Tiada jalan lain untuk mengeluarkan minyak daripada Iraq, minyak daripada Kuwait, minyak daripada Bahrain, minyak daripada Qatar, minyak daripada Saudi Arabia dan dunia minyak daripada Emirates. Semua melalui selat yang kecil ni di mana Hormuz ini dikawal oleh Iran. Ini saya kongsi dengan saudara kerana dalam sejarah perang-perang yang dulu Amerika boleh meninggalkan kawasan yang mana Amerika dan sekutu barat dia boleh meninggalkan semua kemusnahan, sama ada kepada Indochina, dalam kes ni adalah perang di Vietnam, meninggalkan keadaan di utara Korea Utara dalam keadaan sedemikian di mana ketegangan perang. Yang boleh Iran ajar kepada dunia adalah kamu seluruh dunia akan menanggung apa yang dipanggil kadar inflasi yang sangat teruk, bekalan bahan bakar yang sangat teruk, kerana kamu telah membiarkan dunia ni ditakbir oleh orang yang teruk. Ini akan mengubah geopolitik dunia dan juga geostrategi dunia, bahawa orang tidak lagi melihat bahawa Amerika boleh lakukan apa saja selagi tak terlibat dengan kita. Sekarang Amerika lakukan apa saja, dia akan menjinggalkan kesan kepada kita. Ini saya remind tuan-tuan untuk faham. Mana yang bosan keluarlah. Yang mana akal kecil bosan keluar. Kita mengajar, kita berkongsi daripada mereka yang nak faham tentang kehidupan. Yang dah memang mana papa kedana, apa terjadi, perang tak terjadi, apa tak terjadi, awak dah memang akal papa kedana, awak keluarlah, tak ada masalah. Tak ada siapa pun suruh awak tunggu kat sini. Okey, itu yang saya update tuan-tuan untuk tuan-tuan faham, supaya ke depan kita akan mula membuka minda kita, terutama untuk kita faham bahawa politik domestik, politik antarabangsa yang mana selama ini kita menganggap selagi tak kena kepada pintu rumah kita, maka itu bukanlah kesan ke atas kita. Dan kita tak lagi melihat perang ini tentang senjata apa yang Iran pakai, siapa memiliki senjata yang lebih baik, peledak 1 tan. Kita tak akan lihat lagi pada F-35, siapa yang memiliki F-15 yang paling besar. Berarti keimbangan senjata tak akan boleh dicapai. Barat telah pun berada jauh dalam teknologi senjata, mereka menjadi negara yang membuli dunia. Iran akan mengubah dengan mengajar semua orang bahawa satu perkara untuk kita stabilkan kuasa mereka adalah dengan menggunakan apa kuasa yang kita ada. Dan dalam kuasa ini adalah kuasa dengan mana menutup Selat Hormuz yang mana seluruh dunia merasa sengsara. Kalau 20% minyak tak akan hadir dalam pasaran dunia, dan minyak begini tuan-tuan Iran pernah cakap, kalau kamu nak lihat harga minyak capai 220 hingga 250 dolar USD, tunggu. Tuan-tuan cari balik statement ni, Arik akan cari kita akan tengok siapa yang cakap. Tak silap saya, Ali Larijani cakap, kalau kamu semua dunia nak menunggu harga minyak capai 220 dolar ke 250 dolar setung per barrel, tunggu, kami boleh melakukannya. Berarti kalau kita lihat sekarang, Iran mampu melakukannya kerana selat ni sangat kecil. Taburan periuk api dan juga cara memusnahkan kapal-kapal yang lalu dalam selat ni boleh diselia dengan baik. Dia tak teruk macam mana Houthi dengan senjata separuh moden untuk menjaga Laut Merah yang sangat besar. Selat ni 3 km. Tuan-tuan boleh bayang 3 km. Kalau kita dengan Singapura tu, maksudnya tuan-tuan boleh bayang mungkin 6 kali ataupun 8 kali kot luas daripada Selat Teberau. Dan selat inilah yang menjadi penentu kepada 20% bekalan minyak dunia dan 25% gas dunia. Jadi dia akan mengubah para penalisis ekonomi, para pengkaji politik, mereka melihat geostrategi, mereka membuat dasar luar. Mereka yang kemudiannya menjadi sahabat ataupun musuh kepada Amerika akan dapat melihat bagaimana perang ini mengubah kisah-kisah sejarah daripada perang-perang yang terdahulu, di mana negara yang kalah perang ditinggalkan dalam keadaan musnah. Perang ini akan mengubah, dia tak akan jadi sejarah yang sama seperti mana Amerika bantai Iraq, dia tak akan sama seperti mana Amerika tinggalkan Afghanistan dalam keadaan yang miskin. Kemudian Amerika tak ada seperti mana yang Amerika lakukan ke atas mana-mana negara, seperti mereka lakukan ke atas Venezuela ataupun akan mereka lakukan ke atas Cuba. Apa yang berlaku di Iran akan mengajar kita satu lagi perkara baru dalam pengetahuan yang berada di luar jangkauan kita, bahawa Selat Hormuz adalah satu daripada senjata yang Iran boleh gunakan untuk mengubah dasar politik dunia, bahawa kalau kamu semua membiarkan Amerika melakukan kekejaman kepada mana-mana negara, dalam konteks kami adalah yang terkena, kamu akan menerima akibat dia. Ini menjadikan polisi negara-negara berkecuali India sebagai contohnya yang mesra Israel. Sekarang India ni menerima 50% gas dia daripada Qatar, dan dia lalu Selat Iran. India yang tidak pernah menunjukkan rasa ihsan kepada pembantaian ke atas Palestin kerana dia harapkan Israel sebagai rakan perang dia. Berikutan oleh kerana Pakistan, Iran, Arab Saudi dan Turki mengatur satu strategi perkongsian teknologi senjata, India pergi kepada Israel untuk melebarkan apa dipanggil jaringan ketenteraan. Sekarang ni orang akan fikir jaringan ekonomi, bahawa dalam dunia siapa saja boleh membina kekuatan senjata untuk perang yang mungkin menelan masa beberapa hari, tapi hari ke hari hidup kamu akan disengsarakan
kalau Selat Hormuz ini dijadikan padang jarak, padang terkukur. Ini yang saya ingatkan tuan-tuan, kerana sejarah ini tak sama seperti sejarah-sejarah perang yang kita lihat, sama ada perang dunia pertama ataupun perang dunia kedua, atau kita lihat dalam perang perang Korea 1950 1952, dalam perang Vietnam 1955 1975, dalam perang serangan ke atas Afghanistan 2001, serangan ke atas Iraq 2003, atau perang yang dilancarkan secara psikologi yang dipanggil sebagai Arab Spring, yang membawa kepada kemusnahan Libya, yang membawa kepada kerapuhan politik tukar ganti di Mesir, yang membawa kepada tukar ganti dan perang saudara yang panjang di Syria. Dia tak akan sama kerana perang ini ada Selat Hormuz, dan di antara Selat Hormuz yang sangat kecil 3 km, 193 negara dalam PBB dan 205 negara di dunia tak sedar 3 km ini menentukan ekonomi dunia tumbuh ataupun jatuh, kadar inflasi melambung tinggi ataupun kekal prominent. Negara-negara yang berbahagia kerana selama ini mendapat minyak yang mudah daripada bekalan negara-negara Arab yang berada melalui Selat Hormuz, kini akan mula merasakan 3 km lautan dalam mengubah apa yang dipanggil sebagai fakta dunia. Terima kasih. Itu saya flashkan pada tuan-tuan supaya selain tuan-tuan stream dengan saya, tuan-tuan dapat fact of the day. Saya bagi tuan-tuan pada thought of the day. Hari ini apa yang kita kena fikir? Perang ni telah mengubah. Saya fikir kalau kita belajar sejarah perang Vietnam, apa yang kita belajar? Bila Amerika menyembuh gas orange, Amerika ni jahat, dia nak tinggalkan Vietnam kerana dia dah kalah. 1975 dia sembuh gas orange. Amerika adalah pembunuh yang besar di dunia. Kalau tuan-tuan tengok ucapan salah seorang, carilah American kill 38 million people. Okay, American kill 38 million people. American senator. Tuan-tuan akan dapat satu video di mana senator Amerika menegur orang-orang Amerika yang menyokong dasar perang. Kita ni dah bunuh 38 juta manusia dalam era moden. Kita dah bunuh. Amerika ni tuan-tuan cerita apa pun, sejarah menunjukkan, kata senator dia. Saya cuba kira lah berapa banyak yang Amerika bunuh. Tak capai angka tu pun. Tapi ini senator dia. Saya tak boleh nak tanya senator tu pula mana dia dapat. Sebab saya tahu mereka bunuh 4 juta orang di perang Korea. Mereka bunuh maksimum 3 juta orang dalam perang Vietnam 7. Okay? 7 juta orang. Mereka bunuh lebih kurang 250,000 orang dalam perang Iran. Mereka bunuh lebih kurang 250,000 orang dalam perang Afghanistan. Jadi jumlah-jumlah yang lain mungkin juga datang daripada apa yang Amerika lakukan dalam Perang Dunia Kedua, kerana Amerika juga terlibat dalam Perang Dunia Kedua di mana hampir 26 juta orang terbunuh. Kemungkinan besar data ini diambil juga di atas perang-perang yang Amerika terlibat dalam Perang Dunia Kedua ketika mereka bertindak balas untuk menyerang Jepun melalui bom nuklear, dan terlibat dalam perang di Eropah untuk membebaskan apa yang dipanggil Eropah daripada kawalan Nazi. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham bahawa satu perkara yang Iran telah mengajar dunia, bahawa tak semua orang penjenayah terlepas dan kemudian meraihkan perang. Penjenayah terlepas dan kemudian menganggap negara-negara ni boleh dibuli. 3 km Selat Hormuz akan mengubah sejarah dunia dengan meletakkan semua negara yang selama ini mengabaikan dasar luar. Mengabaikan dasar luar ni maksudnya kerana kita tak terlibat. Tak payahlah kritik Amerika. Kerana negara-negara lain menganggap ini perang di Asia Barat. Biarlah Asia Barat, Amerika lakukan apa saja. Tapi ini juga adalah satu langkah untuk mengingatkan kita bahawa kamu boleh tinggalkan kami musnah, kami akan juga menunggu kamu untuk turut musnah. Berarti Iran musnah dalam masa yang pantas. Kalau serangan-serangan sekarang tuan-tuan lihat apa yang berlaku di 122 bandaraya, bandar, pekan dan juga pertempatan yang berlaku di Iran. Memerlukan 20 tahun untuk bangun semula. Kalau Iran kunci selat ni, dunia juga tak bernafas selagi selat ini tak mampu mengeluarkan minyak pada jumlah yang okey. Terima kasih tuan-tuan. Itu je yang saya update tuan-tuan. Kalau ada soal jawab saya ambil. Saya syukurlah trafik melani 12,000 orang. Cuma tadi je satu komen yang saya dengar kata bosan. Yang lain tu saya ucap terima kasih kerana tuan-tuan memberi perhatian, kerana tuan-tuan sedar bahawa satu pelajaran yang kita pelajari dalam geopolitik moden adalah daripada perang Iran yang tak pernah berlaku dalam perang-perang yang lain adalah tinggalan kesan ke atas ekonomi dunia secara jangka panjang, sama seperti mana negara yang menderita seperti Iran yang dibom bertubi-tubi oleh Amerika. Itu je saya ceritakan pada tuan-tuan supaya hari ini menjadi pengajaran.